Orang yang buat jahat tu, dia boleh buat jahat tak? Kalau Allah tak tentukan. Dia boleh buat tak? Dia mampu buat tak? Dia tak mampu. Melainkan Allah yang izinkan. Tetapi saya nak tanya, Allah redha tak? Itu kena ingat. Allah redha tak? Allah tak redha kamu buat jahat. Sebab itu ada syurga dan neraka. Sebab Allah tak redha, nak buat juga Allah bagi. Nak buat juga silakan. Mana Allah izinkan. Tetapi Allah tidak redha. Allah hanya redha kepada perkara-perkara yang melibatkan ketaatan kepada Allah. Allah tak redha orang yang melakukan maksiat pada Allah. Namun begitu semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana takdir ni maknanya kita tak boleh buat apa pun kalau tanpa takdir Allah, itu maksudnya. Makna kita tak ada kekuatan apa pun, tapi kita mukhayyar, kita diberi pilih untuk memilih yang mana. Kita buat baik pun tuan-tuan, sebenarnya bukan daripada kita, daripada Allah juga. Sebab tu kalau kita faham konsep itu, kita takkan rasa bangga diri, takkan sombong. Dia qiyamul lail tiap-tiap malam, mai kuliah tiap-tiap malam, dia rasa diri dia besar. No. Kita boleh buat ni kerana Allah bagi kat kita. Barulah dia rasa aku ni tak ada apa sebenarnya. Aku tak ada apa. Kalau Allah tak bagi, nak menguik jari pun tak boleh. Apa kata nak sujud, nak qiyamul lail, nak tahajud, nak menguik jari pun tak boleh. Kalau Allah tak bagi. Mana semua datang daripada Allah. Mengajar dia untuk bersikap tawadhu.